Dilarang kepada anak-anak tersebut untuk tidur pada waktu siang agar tidak membiasakan diri kepada anak tadi dengan malas. Tidur dan malas ni kedua-duanya merugikan masa. Umur kita akan habis dengan tidur saja ma'aqtiranil faqr, bersama dengan fakir. Fakir pun akan datang sekali. Wal batalah min aqassi sifatil insan, dan batalah maknanya dia akan bersifat batalah maksudnya dia menganggur, pengangguran, tidak akan melakukan pekerjaan yang berfaedah. Dan ini adalah aqassu sifatil insan. Ini seburuk-buruk sifat bagi manusia ialah dengan al-batalah, iaitu bersifat malas dan tidak bekerja. Bahasa Melayu kita sebut batalah ni dengan makna menganggur. Daripada Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat Ummu Sulaiman ibnu Dawud di Sulaiman. Ini kata ibu kepada Sayyidina Sulaiman, yakni anak kepada Nabi Allah Daud. Beliau menyebutkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ya bunai la tuksirin nauma bil-lail. Wahai anakku, janganlah engkau membanyakkan tidur pada waktu malam. Fa inna kasratan naumi bil-lail tatruku ar-rajulu faqiran yaumal qiyamah. Karena seorang yang banyak tidur pada waktu malam, tatruku ar-rajula faqiran, ay tatruku kasratan naum, maka seseorang yang banyak tidur tersebut akan menjadi fakir pada hari kiamat kelak. Rawahu Ibnu Majah. Karena akan kurang amalnya. Sebab itu disebutkan dalam syarah kepada aurat Abi Dawud, wa amma kasratun naum falahu afatun. Tidur yang banyak ini ada banyak kelemahannya dan masalah. Antaranya annahu dalilun ala fusulati wad-dha'fi wa 'adamiz zaka'i wal fitnah. Yang menunjukkan kepada dhaif, lemah pada tubuh. Fusulah, apa makna fusulah? Fusulah bermakna qillatil muru'ah, maknanya kurang maruah, tidak terhormat, dan kemudian akan melemah, dan ketiadaan kebijaksanaan, dan adamuz zakat wal fitnah, na'am, makna al-wahid, ini ketiadaan kebijaksanaan. Musabbibun lil kasal, dia penyebab kepada kemalasan. Adatul ajzi, dan ini adat kepada orang-orang yang lemah. Wa tadyi'il umri fi ghairi naf'in, dan menghabiskan masa kepada perkara yang sia-sia. Wa qasawatil qalbi wa ghaflatihi wa mautihi, dan akan mengeraskan hati dan mematikan hati dan melalaikan. Wasyahidu ala hadha ma yu'lamu daruratan wa yujadu musyahadatan, dan kesemua ini dilihat secara realiti apa yang berlaku dan dinukilkan secara mutawatir daripada kalam para umam yang terdahulu dan hukama yang terdahulu, dan daripada syair-syair Arab, dan dalam sahih-sahihnya hadis dan asar para salaf dan khalaf, mimma la yahtaju ila istishhadi alaih ikhtisaran wa ikhtisaran ala syuhratihi. Ini memadai dengan apa yang telah masyhur di kalangan mereka pada masalah tidur yang banyak. Di sini Syekh menyebutkan ikhtisaran waqtisaran. Ma farq baina ikhtisar wa ikhtisar bil kha wa bil khaf. Ikhtisar bil kha ma kana qalilul lafzi kathirul ma'na, ini yang sedikit pada lafaz tapi banyak pada maknanya. Ikhtisar ma kana qalilul lafzi wal ma'na, yang sikit pada lafaz dan maknanya, kedua-duanya sikit. Kalau ikhtisar sedikit pada lafaz, maknanya banyak. Ikhtisar sedikit pada lafaz dan maknanya. Al-Imam Al-Syeikh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Al-Shajjar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tasbitul Fuad disebutkan, kata beliau, da'ani radhiyallahu anhu yawman fi Ramadan ba'da salati adh-dhuhri li kitabati waraqatin. Sidi Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi kata beliau, satu hari guruku telah menjemputku. Siapa guru beliau? Al-Imamul Haddad. Menjemput beliau ke rumahnya pada bulan Ramadan setelah salat zuhur di kitabati waraqah, untuk menulis sesuatu. Wa kuntu na'iman, dan aku pada ketika tersebut tidur, maksudnya aku telah tidur. Wa qumtu wa tawadda'tu wa ataituhu wa safahtuhu, aku bangun tidur, aku berwudu, aku datang kepada beliau dan bersalaman dengan beliau. Faqala tawadda'ta, Imam Haddad tanya, kamu dah wudu? Qultu na'am, ya. Qala nimta ba'da adh-dhuhri, kamu tidur selepas zuhur? Qultu na'am, ya, selepas zuhur aku tidur. Qala wa nimta aidan qabla salati adh-dhuhri, dan kamu tidur juga sebelum solat zuhur?
Qultu na'am. Dia 2 kali tidur. Faqala inna Allah yamqutu ala naumataini fil naum. Allah murka dengan yang tidur 2 kali dalam satu hari. Maksud satu hari 2 kali tidur. Tambah lagi tidur dalam kelas pula kan. Illa in kana min shiddati sahar. Kecuali kalau terlalu sebabkan kerana berjaga malam yang melampau, kerana ibadah dan seumpama dengannya. Kecuali itu saja. Lain daripada itu maknanya inna Allah yamqutu ala naumataini fil yawm. Allah murka dengan seorang yang tidur 2 kali dalam satu hari. Maknanya dalam siang hari tadi 2 kali tidur. Walam yahsul lahu qararu naumin fil ula min tashwishin wa kana amru kadzalik. Walam yahsul lahu qararu naumin fil ula. Maksudnya kalau kata dia tidak bercadang pun untuk perkara tersebut, tertidur, itu lain. Tamam? Tapi kalau kata dia memang pilih waktu, asal kata kelas tak ada saja, terus cari jalan lah untuk tempat nak tidur, maka dia pergi tidur. Bila selepas habis pula daripada solat, dia kata kena tidur lagi ni, ada peluang lagi ni, sebab lagi kelas pula tidur lagi sekali lagi. Inna Allah yamqutu ala naumataini fil yawm. Allah murka dengan tidur 2 kali dalam satu hari. Ingat begini. Qala Imam Ahmad Ar-Ramli radhiyallahu anhu dalam Bughiyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli menyebutkan wa yumna'un naumu naharan qat'a khawfal kasali aw yattaqidhu tab'a. Dilarang untuk anak-anak tidur. Kita tak boleh suruh anak-anak ni, cerita bab budak-budak ni. Kitab ni cerita bab kanak-kanak. Larang anak-anak kita tidur pada siang hari, tak boleh tidur. Khaufal kasali, kerana bimbang akan menerbitkan perasaan malas. Wa yattaqidhu tab'a, dan akan menjadi tabiatnya sentiasa. Faham? Kecuali macam kita sebutkan tadi, kerana syiddatus sahar, kerana terlalu letih, kerana bangun malam dan berjaga malam sampai tidak tidur. Yang tu di luar daripada kebiasaan. Kerana tidur pada waktu siang ini adalah sesuatu yang dibenci. Kalau disebut dalam kitab Faidul Qadir, anna an-nauma bin nahar aktsaru dararan min an-naumi bil lail tibban. Pada sudut perubatan, tidur pada waktu siang itu lebih banyak bahayanya dibandingkan tidur pada waktu malam. Dan Ibnu Sina mengatakan an-naumu bin nahar radi'un jidda. Tidur pada waktu siang itu sangat buruk. Ila akhiri ma dzakara. Anda buka dalam kitabnya Qanun fi Tib. Dan syarahan bagi makna wa yumna'un naumu naharan qata'a, dilarang kepada anak-anak, maksudnya ni hatta kepada kanak-kanak, anak kita yang kecil, mana yang telah menerima, yang telah tamyiz, maka wajib bagi ibu dan ayahnya tadi mendidik anak tadi dengan akhlak yang mulia. Salah satunya apa dia? Melarang anak tadi tidur pada waktu siang. Tak benarkan tidur pada waktu siang. Tamam? Atau jangan biar budak-budak. Hanya anak kita duduk kat rumah ni, sembahyang tarawih tak main, duduk kat rumah main. Tak boleh. Kena paksa main. Kena main. Tak boleh duduk macam tu saja di rumah. Dia buat apa di rumah? Main game, tengok TV. Dan ini akan jadi kebiasaan, dan dia akan jadi tabiat bagi budak tersebut. Tak boleh. Kena paksa. Kalau tidak, dia akan jadi kebiasaan. Dan ini dia akan mula memberontak. Ketika mana orang panggil dia saja, dia akan berontak, dia akan marah. Itu bukti kata dia telah menjadi ketagihan dengan perkara yang tidak berfaedah. Dan kata Imam Al-Allamah Abdullah Ibnu Ahmad Basaudan rahimahullah pada syarahan beliau Simtul Aqiyan, syarah kepada Bughiyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan, kata beliau ai wa yumna'u naumun nahari, dilarang kepada anak-anak tersebut untuk tidur pada waktu siang, li'alla ya'tadal kasala, agar tidak membiasakan diri kepada anak tadi dengan malas. Wa fin naumi wal kasal tadhi'ul umr ma'aqtiranil faqr. Tidur dan malas ni kedua-duanya merugikan masa. Umur kita akan habis dengan tidur saja, ma'aqtiranil faqr, bersama dengan fakir. Fakir pun akan datang sekali. Wal batalah min aqassi sifatil insan, dan batalah maknanya dia akan bersifat batalah maksudnya dia menganggur, pengangguran, tidak akan melakukan pekerjaan yang berfaedah. Dan ini adalah aqassus sifatil insan. Ini seburuk-buruk sifat bagi manusia ialah dengan al-batalah, yaitu bersifat malas dan tidak bekerja.
Bahasa Melayu kita sebut batalah ni dengan makna menganggur. Dan ini tidak akan dipuji. Akhlak ini tidak akan dipuji. Karena itu Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tauqif menyebutkan wan-naumu halatun tabi'iyyatun tata'attalu ma'aha al-quwa. Tidur ni ialah keadaan tabi'i yang akan menyebabkan kekuatan seseorang tersebut akan ta'attal. Maksudnya akan jadi melemah. Habis bateri. Okay. Tasiru fil bukhar ila dimagh. Dia akan naik daripada perut ni, dia ada satu wak yang akan naik menutupi otak kita. Itu halah tabi'iyah tidur macam tu. Dalam Misbah disebut ghasyatun thaqilatun tahjumu 'ala al-qalbi fataqta'uhu 'anil ma'rifati bil asya'. Dia ada satu wak yang menebal, ghasyatun thaqilah, maksudnya seperti satu tutupan yang tebal yang mana akan menyerang pada jantung kita, maka dia akan memutuskan seorang tadi daripada ma'rifah. Lepas tu kalau orang tidur, dia tidak akan ingat apa. Walidzalika qila innahu afatun. Karena itu disebut dia penyakit. Tidur ni adalah afah. Lianna an-naum akhul maut. Karena tidur adalah saudara kepada kematian. Wa fihi ta'tilul hayah, dan dia akan menghabiskan dan juga merugikan kehidupan. Sebab tu kita bukan tidak boleh tidur, boleh tidur, tapi ambil masa yang sepatutnya untuk kita tidur. Jadi kalau satu hari bagi orang dewasa biasanya 6 jam. 6 jam tu elok lah. 8 jam tu kanak-kanak. Nah, tu kalau budak kecil boleh lah 8 jam, 10 jam, budak-budak. Mereka tak ada kerja apa. Tu je macam ni. Tu untuk pembesaran dia. Dan tu merupakan kebaikan bagi mereka. Tapi kalau dewasa orang macam kita tidak lebih daripada 8 jam, yang itu bukan dah matang sebenarnya. Lebih pada 6 jam. Tu 7 jam okey lagi lah. 8 jam tu kira melebih dah masa kita. Jadi sebab tu kita akan banyak buang masa. Dalam 3 hari, 1 hari dah kita tidur. Kalau tidur sehari 8 jam, dalam 3 hari, maka kita akan tidur 1 hari, 2 hari saja kita jaga. Itu pun berapa banyak 2 hari tadi dengan ibadah. Tu tak kira lagi tidur dalam kelas, tidur dalam majlis, tidur dalam dalam bilik ayak. Lain tidur bilik ayak lagi, turun bilik ayak tapi tidur dulu. Nah, tandah banyak tapi dia tidur dulu. Dia tak ambil peluang. Benda-benda jarang lah kata. Atas panah, bilik ayak sejuk. Sambil mandi pun tidur. Ada? Sambil berak tidur. Berak pula jenis jamban duduk. Sambil duduk buang ayak tu, tidur dulu. Nah, pernah berlaku santriwati? Tak usah tak mengaku lah. Sambil duduk tu, baik. Nah, ghasyatun thaqilah. Maksudnya dia main satu yang hujuman pada jantung kita yang menyebabkan hilang taqta'uhu 'anil ma'rifati bil asya'. Habis tak ada. Jadi tidur adalah benda yang sangat merugikan. Sebab tu kata sahib Subulus Salam, Sana'ani kata, fa inna min man akala katsiran, siapa yang banyak makan, syariba katsiran, maka dia akan minum banyak. Fanama tawilan, maka dia akan tidur panjang. Wa fi kasratin naum, dengan banyaknya tidur, khusranud darain, maka dia akan berlaku kerugian di 2 negeri, di dunia dan akhirat. Wa fawatu kulli manfa'atin diniyatin wa dunyawiyah, dan akan terlepas baginya manfaat yang banyak pada dunia dan agamanya. Ini maknanya dia boleh membaca dengan banyak, dia boleh belajar dengan para guru, dia boleh pergi ke kelas pengajian, dia boleh baca Quran, dia boleh bekerja untuk mendapatkan rezeki, tapi dia terlepas disebabkan kerana an-naum, kerana tidur. Kalau tidur, ini bukanlah sifat seorang pemuda yang gagah, bukan sifat seorang pemuda yang menginginkan perjalanannya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kata para ulama, hendaklah kita meninggalkan banyak tidur. Yang dilarang di sini adalah banyak tidur, kasratun naum, bukan an-naum bil jumlah. An-naum mahmud. Dan tidak tidur dalam kitab-kitab para ulama yang kita baca, para ulama tidak tidur apa semua sekali itu, yang tu jangan dijadikan sebagai panduan untuk kita meniru perjalanan mereka. Sayyidi Ma'ul Ainan, ayahnya tidak tidur selama 2 tahun waktu belajar. Waktu duduk mengaji 2 tahun tak tidur.
Dan waktu bertemu dengan guru beliau, guru tarbiyah beliau, guru dia tadi kata, boleh tak aku ingin tengok, tak salah namanya Manini, boleh tak saya nak tengok dalam jantungmu? Kata dia, silakan tuan-tuan. Kata, saya dah tengok dah sebelum minta izin. Saya tengok dah, baru saya minta izin. Naknya saya tengok jantungmu telah putus semua urat jantungnya sebabkan kerana tidak tidur. Afat tidak tidur ni akan jadi masalah lain pula. Itu jantung kita akan jadi lemah. Dan dia akan terputus urat jantung kita dalam keadaan kita tak sedar. Yang ni biasanya orang yang shift malam kerja, dan biasanya para ulama yang banyak menulis dan seumpamanya pada tengah-tengah malam, dan mereka tidak tidur dengan baik, maka biasanya ni akan jadi penyakit. Dan terputus katanya urat jantung, satu saja jantung, satu urat saja yang kamu bernafas dengannya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggantikan semula urat tersebut. Dan alhamdulillah Allah menggantikan urat tadi. Jadi kamu dah normal balik jantung kamu. Tak payah pelik lah. Tak payah ada orang pula tu, oi, syom je ni, tak payah bypass. Biasa tu. Bypass tu hak kamu ikut, tu hak tu benda yang biasa orang buat. Jadi amrun qariqul lil nama pun karomah. Nama pun karomah. Kalau karomah benda bukan pelik, terus nama karomah lah tu. Itu nama benda biasa. Macam kita kata, dia tu karomah dia nasi 3 pinggan. Tak karomah tu. Itu biasa. Nasi 3 pinggan tu biasa. Dia kata, kalau nasi 3 periuk, macam mana pula karomah? Itu kan karomah. Itu pelahak dia panggil. Itu pelahak. Jadi, karomah kepada Sayyidi Manini, ayah kepada Al-Imam Sidi Ma'ul Ainain rahimahullah, kalau tak salah saya nama beliau. Nah, diganti semula jantungnya tadi, ataupun urat jantungnya didoakan oleh gurunya, dan berlaku demikian. Kata guru beliau, jangan tidak tidur lagi. Lepas ni, ambil masa dan kerehatan, bagi masa kepada tubuhmu untuk berehat. Jangan memaksa diri. Faham? Macam tu. Jadi kita bukan disuruh untuk kita tidak tidur. Yang dilarang dalam perbahasan para ulama ialah banyak tidur. Jadi kalau kata kita biasa tidur pada siang hari, biasanya kalau kata dalam bulan Ramadan contohnya, dia tidak tidur malam, maka tertidur pada siang hari biasa. Yang tu kerana kalau tak tidur lagi bahaya juga. Karena dah dia ganti balik lah tidur malam dia tadi dengan waktu siang.